buat satu perhimpunan Nabi dan orang Ansar saja pasca peristiwa Hunain. Oh, menarik tuan-tuan. Teriak satu dewan, bukanlah dewan, satu tempat dia teriak. Nanti cerita teriak dia tergantung pun. Perang Hunain ni berlaku selepas Fathu Mekah. Fathu Mekah berlaku, lepas tu orang Islam Mekah ni ramai orang Islam baru. Orang Islam baru yang masuk Islam kerana Fathu Mekah ni. Bukanlah semua masuk betul-betul kerana nak masuk. Ada kadang-kadang ni masuk kerana takut dan sebagainya. Baru di peringkat awal tak apalah. Lepas tu berlaku perang Hunain. Bila berlaku perang Hunain ni, bila musuh main, orang Mekah yang ada hak baru ni, Islam baru ni, berunduk. Bila berunduk pakai kucak kacin tentera Islam, maka Nabi kata panggilkan kepada aku Ansar. Maka Ansar main tuan-tuan dalam hadis sebut macam singa kelaparan, benteng Nabi. Lawan sampai menang. Dan menang. Bila menang dapat harta rampasan perang. Bila dapat harta rampasan perang, Nabi bahagi-bahagi. Nabi bahagi dekat orang Mekah lebih. Maka golongan Ansar sedikit terasa hati. Tadi masa susah Nabi cari kami. Pasal apa lah masa bagi harta Nabi bagi orang kampung dia. Nabi kan orang Mekah. Nabi orang asal Mekah. Dan masa tu Fathu Mekah. Maksudnya Mekah dah merdeka dah. Nabi orang asal Mekah. Jadi dia pun rasa macam Nabi bagi orang dia lah. Kita ni siapa. Maka Nabi dengar cerita tu sampai kat Nabi. Maka Nabi panggil. Nabi suruh sahabat atok satu perhimpunan, satu pertemuan Nabi dengan Ansar saja. Saya pendekkan cerita, Nabi kata Allah ni macam dia lah orang Ansar. Hampa pilih. Hampa nak balik ke Madinah dengan lembu dan kambing, sebab antara pasal perang tu ada lembu, kambing apa semua tu. Ataupun hampa nak balik ke Madinah dengan Rasulullah. Mereka dengar tu tuan-tuan, mereka teriak, mereka kata ya Rasulullah, bagi semua tu kat orang Mekah. Lembu ke, kambing ke, mah ke, baju ke apa, bagi semua kat mereka. Asalkan Rasulullah balikkan kami, itu sudah memadai. Sebab apa tuan-tuan, masa tu dah ada bunyi-bunyi dah. Selepas Fathu Mekah, kan Nabi duduk Mekah 13 tahun, masa kerasulan lah. Selepas kerasulan, pergi Madinah 10 tahun. Nabi orang Mekah. Jadi selepas 10 tahun tu berlaku Fathu Mekah, maka Nabi tak ada halangan untuk balik Mekah, pasal Mekah dah merdeka. Jadi masa tu duduk dengar bunyi-bunyi dah. Orang kata, ya mungkin Rasulullah nak balik Mekah, baliklah aku. Orang sana, macam kita lah tuan-tuan. Pencing-pencing kerja kan nak balik duduk kampung lah, apa lagi. Dia pun beranggapan, duduk sedih lah. Nabi tak tahu esok balik Mekah, duduk risau. Tahu Nabi kata lagu tu, hampa nak balik Madinah dengan kambing lembu kan nak balik dengan aku. Dia berkata, ya Rasulullah, biar pergi dah mereka ambil semua. Asalkan Rasulullah seorang balikkan kami, itu lebih daripada cukup. Maka Nabi SAW menunaikan janji baginda. Nabi wafat di Madinah. Nabi ikut balik Madinah sampai Nabi menghembuskan nafas terakhir di Madinah. Sampai hari ini pun jasad baginda Nabi SAW yang mula itu berada di tanah Madinah. Jadi SAW yang mengotorkan janji. Tuan-tuan,